Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada man salla alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalika ya Allah. Bilangan surah di dalam Al-Quran 114 surah. Bilangan ayat di dalam Al-Quran 6,236 ayat. Bilangan huruf di dalam Al-Quran 323,671. Tulis, hang tak tulis tu. Tak tanya balik tak tahu diri. Surah ada berapa? Dalam Quran surah ada berapa? Itulah orang abang tak mau tulis. Bilangan surah di dalam Al-Quran 114 surah. Bilangan ayat di dalam Al-Quran 6,326 ayat. Bilangan huruf di dalam Al-Quran 323,671 huruf. Bilangan kalimat, bilangan perkataan yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 77,437 perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Gesaan membaca Al-Quran. Disunatkan membanyakkan tilawah dan membaca Al-Quran. Firman Allah Ta'ala memuji orang yang membaca Al-Quran. Yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari serta mereka sedang sujud, yakni sedang bersolat. Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita bacakan tadi, la hasada illa fi ithnain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ibnu Mas'ud pula meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, daripada kitab Allah, maka baginya satu kebajikan, dan setiap satu kebajikan digandakan menjadi 10. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? 323,671 kali 10, 3 juta lebih. Baca di Tanah Haram kali 100,000 pula. 3 juta kali 100,000, 300 juta. 100,000, 300 bilion. 300 bilion ke 3 trilion. 3 trilion pahala. Dari Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla, man syaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin
wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Maksudnya firman Allah Ta'ala, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku daripada meminta, yakni memohon kepadaku, sibuk baca Quran sampai tak sempat nak berdoa, nescaya aku berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan kelebihan Al-Quran atas semua kalam seperti kelebihan Allah atas sekalian makhluk. Dan diriwayatkan oleh Abi Umamah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Yani kita dah baca hadis ni. Dan diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi telah bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a aw yutara'a bi ahli as-sama' kama tutara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran kelihatan bagaikan bintang berkerdipan dan bercahaya bagi penduduk langit, seperti mana kelihatan bercahaya bagi penduduk-penduduk bumi. Seperti mana bintang itu kelihatan bercahaya bagi penduduk bumi. Diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nawwiru manazilakum bis-salah wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Ni rumah masuk bunyi gedebum gedebang, gedebum gedebang. Home theater. Quran tak dengar. Quran tak dengar. Mayang tak. Diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, setiap penghidang wajib didatangi hidangannya. Hidangan Allah adalah Al-Quran, maka janganlah kamu menjauhkan diri daripadanya. Jadi Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tak sentuh, dia tidak beradab dengan Allah. Siapa yang tidak menyentuh, siapa yang tidak mengambil, siapa yang tidak menikmati hidangan Allah Azza wa Jalla, dia rugi dunia dan akhirat. Ubaidah Al-Makki mengatakan, wahai ahli Al-Quran, ya ahli Al-Quran, jangan kamu hamparkan Al-Quran, bacalah ia dengan sebenar-benar. Hamparkan Quran ni sardul Quran, baca betul asal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hampak Quran ya. Jangan hampak Quran, tapi bacalah ia dengan sebenar-benar. Haqqut tilawah, baca betul-betul dengan sebutannya, dengan tajwidnya, sebagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membaca sardan, tetapi Nabi membaca mufassaratan. Kanat qiraatuhu mufassaratan harfan. Bacaan Nabi adalah mufassarah, iaitu suhuruf demi suhuruf. Sebarkanlah ia dan renungilah maksudnya, moga-moga kamu beroleh kejayaan. Kadar bacaan dan khatam, ini kena tengok. Sesungguhnya ulama salaf mempunyai beberapa kadar bacaan yang berbilang. Ada baca macam tu, ada baca macam ni. Ada di kalangan mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran 8 kali sehari semalam, iaitu 4 kali di waktu malam dan 4 kali di waktu siang. Ini disebut sebagai barakatul waqt, keberkatan waktu.
Allah bagi waktu dan waktu itu berkat. Apa makna berkat? Waktu itu menghimpunkan kebaikan, memberi pulangan kebaikan yang semaksimal mungkin dan memberi kebajikan dunia akhirat. Kalau waktu tak berkat, 4-5 bulan tak ada apa, duduk saja nganga. Orang tua kata duduk apa? Duduk melenggak, duduk terediam, melenggak TV, melenggak game. Pagi apa dia buat lah? Main game lah. Tengok gambar Korea, tengok gambar Jepun. Ustazah kafar dia buat aja tu ada. Yang tu tak ada berkat. Waktu hilang begitu sahaja. Kalau waktu itu berkat, dipenuhi dengan perkara yang memberi pulangan. Penggunaan ini, benda yang kita ada 2 cara penggunaan. Satu, menggunakan secara istihlak. Istihlak ni pakai habis. Ubat gigi pakai lempang, sabun pakai lempang, apa lagi? Beli kereta pakai lempang, kereta lempang ya, susut nilai, apa lagi? Makan cucuk, makan habis. Itu istihlak. Betul dia kata halaka mana apa? Rosak. Istihlak, ambil buat rosak. Satu lagi disebut sebagai istismar. Istismar ni penggunaan yang menjadi modal dan memberi pulangan. Istismar dalam bahasa Melayu disebut sebagai pelaburan. Jadi apa yang kita ada mesti dilaburkan. Kita mesti memperbanyakkan penggunaan nikmat Allah dalam bentuk pelaburan. Jangan dalam bentuk istihlakiyah, penggunaan pakai buang. Masa lalu kita duk mengedik ya, duk melenggak ya, buang pakai buang. Lepas tu dalam bahasa Melayu kita sebut buang masa. Buang masa, penggunaan yang tak memberi pulangan. Yang kita duduk hari ini adalah penggunaan masa dalam bentuk istismar dunia akhirat. Dan kita kena banyakkan majlis-majlis seperti ini. Banyakkan program-program seperti ini dalam hidup kita. Orang tak buat, kita buat sendiri. Ancah sendiri. Sebab tu dia disebut sebagai keberkatan waktu. Ada orang yang Allah Ta'ala berkati waktunya, sehari dia sama dengan 2-3 tahun kita. Kalau kita yang khatam Quran setahun sekali, Syekh ni khatam Quran sehari 8 kali. Sehari 8 kali, Masya Allah. Ada orang kata, dia tulis dalam surat khabar, saya baca, dia tak percaya. Dia kata tak logik. Tak logik kerana dia suka dengan diri dia. Tak logik kerana dia suka dengan keadaan dia yang biasa. Orang macam ni wali Allah. Imam Syafi'i, imam-imam yang besar, orang macam ni wali-wali Allah. Ya Allah Ta'ala bagi keberkatan waktu bagi dia. Mungkin sehari itu memberi pulangan bertahun-tahun. Macam mana Nabi SAW Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj sehari ke? Berapa lama Isra' Mi'raj? Semalam penuh ke? Setengah malam saja Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu hanya setengah malam saja, tapi perjalanan yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan segala yang dialami itu dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla melebihi bertahun-tahun. Jalan pergi Baitul Maqdis, tengok yang tu, tengok yang ni, sembang dengan kau tu, sembang kau ni, sembayang tan tu, sembayang tan ni, naik langit pula, satu langit ke satu langit, satu langit ke satu langit, sampai kepada langit yang ketujuh, sampai kepada Baitul Atiq, naik lagi kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa. Sampai kepada Mustawa. Perjalanan yang memakan masa ribuan tahun nak sampai langit kot. Dan masa yang panjang dijadikan bagi Rasulullah SAW, dialami dengan realnya. Dan bila balik ke bumi, orang bumi baru setengah malam tak selesai. Jadi ada orang bagi dia masa yang panjang, tapi pada orang masa yang pendek. Kerana yang membilakan bila tu siapa?
Masa tu makhluk ke bukan makhluk? Masa tu makhluk. Kita duduk dalam masa ni, masa tu makhluk. Siapa yang memasakan masa? Allah. Allah boleh bagi masa yang sama, bagi orang tu panjang ni, bagi orang ni panjang ni. Tidak? Jadi kalau orang yang dipilih oleh Allah menjadi wali Allah, orang yang hampir dengan Allah, Allah memanjangkan masa bagi beliau melebihi apa yang kita miliki. Ini tidak mustahil. Buktinya berlaku pada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Ada orang sat ya, dalam bentuk keberkatan, sat juga. Tidur semalam ya. Kami ni tidur yauman atau ba'da yaumin, sehari ke setengah hari ya. Tapi sebenarnya mereka sudah tidur lama mana? 300 tahun. Masa untuk mereka tu Tuhan bagi semalam, tengah malam, sehari setengah hari ya. Tapi masa sebenar yang Tuhan bagi kepada ahli bumi ni 300 tahun. Sebab tu yang kata masa ni ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak terikat dengan masa. Sebab tu Allah adalah qadim. Zat Allah qadim. Ni nak habaq, kena jawab juga benda ni. Pasal ada orang tu kata tak logik, dia tak percaya. Dia tak percaya boleh baca Quran sehari 8 kali. 8 kali tu 8 kali khatam, bukan 8 kali baca qul huwallah. 3 kali qul huwallah, 1 khatam. Itu 1000 kali pun boleh, kan? Dan diikuti pula oleh mereka yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran 4 kali sehari. Ni disebut dalam kitab ni, disebut Imam Nawawi sebut dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan selepas itu 3 kali sehari semalam, dan diikuti sebanyak 2 kali sehari semalam, dan sekali khatam sehari semalam. Sesungguhnya perkara ini tidak diperakui oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tak mengaku tu bukan dia kata tak boleh berlaku, boleh berlaku, tapi tidak digalakkan. Ustaz Adib ceritakan akan datang, bubuh bawah tu tidak diperakui, ini tidak digalakkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kerana Aisyah sebagai guru, sebagai mufti kepada umat ini, memberi fatwa, memberi petunjuk. Dia tak galak orang awam macam kita ni tiru perangai ataupun tiru apa yang berlaku kepada wali-wali dan orang-orang salihin. Kita tak boleh capai macam tu. Diriwayatkan oleh Muslim Ibn Makhraq, katanya aku telah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya salah seorang daripada sekumpulan lelaki telah mengkhatamkan bacaan Al-Quran pada satu malam sebanyak 2 kali atau 3 kali. Berkata Aisyah, adakah mereka membaca atau tidak? Sesungguhnya aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam yang sempurna. Maka baginda hanya membaca suratul Baqarah dan Ali Imran dan suratul Nisa. Baginda tidak membaca doa dan pengharapan. Baginda juga tidak membaca ayat yang mengandungi ancaman, melainkan dengan diiringi oleh doa dan diminta dijauhkan. Kemudian diikuti pula oleh mereka yang khatam Al-Quran 2 kali semalam dan 3 hari sekali. Dan inilah yang terbaik. Ini yang terbaik, iaitu 3 kali sekali. Artinya 3 hari 1 khatam, dan tidak membukai oleh golongan yang kurang daripada yang demikian itu. Seterusnya diikuti oleh mereka yang mengkhatam bacaan Al-Quran 4 hari sekali, 5 kali sehari, dan tidak membukai satu golongan kurang, tidak menyukai. Betul kan? Bukan tidak membukai, tidak menyukai satu golongan kurang daripada yang demikian. Jadi paling kurang 3 hari 1 khatam. Jangan 2 hari 1 khatam, jangan sehari 1 khatam untuk membaca Al-Quran. Ini untuk orang biasa. Yang ini untuk orang biasa, untuk orang awam.
Seterusnya diikuti oleh mereka yang mengkhatam Al-Quran 4 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, 7 hari sekali. Dan inilah yang sederhana dan terbaik dilakukan oleh kebanyakan sahabat dan selain daripada mereka. Diriwayatkan oleh Isa ibn Abi Sa'sa'ah bahawa dia telah berkata, wahai Rasulullah, berapa hari engkau mengkhatam Al-Quran? Maka baginda bersabda, 15 hari sekali. Aku berkata, aku dapati aku lebih mampu daripada itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, khatamlah satu jemaat sekali. Artinya dia seminggu sekali. Diikuti pula oleh mereka yang mengkhatam bacaan Al-Quran 8 hari sekali, dan 10 hari sekali, dan sebulan sekali, dan 2 bulan sekali. Ni makin apa? Makin cerai. Yang ni Ustaz Syahrul kata cerai, yang ni semakin cerai. Diriwayatkan pula daripada Makhul ibn Abi Muslim dengan katanya, sesungguhnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam yang kuat membaca Al-Quran khatam 7 kali sehari sekali khatam, dan setengah daripada mereka sebulan sekali, dan setengahnya 2 bulan sekali, dan setengah yang lain lebih daripada itu. Diriwayatkan daripada Abu Hanifah bahawa dia telah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran khatam setiap tahun sebanyak 2 kali, maka dia telah menunaikan haknya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membentangkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril 2 kali pada tahun terakhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia, Imam Abu Hanifah kata, hak tanggungjawab tu sekurang-kurangnya setahun dua kali. Yang kita nak buat 2 tahun sekali kot. Ada setengah pendapat mengatakan makruh melambatkan khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari tanpa ada keuzuran. Diriwayatkan daripada Abdullah. Bila kata Abdullah saja ni merujuk kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh berapa harilahkah engkau khatam Al-Quran? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 hari. Dia orang tanya, Sa'ad kata 7, Sa'ad kata 40, ni macam mana? Ada berbagai pandangan ulama mengatakan maknanya ada kala Nabi khatam 7 hari, ada kala Nabi khatam 40 hari. Tak salah. Satu pandangan kata Nabi jawab ikut kemampuan orang tu. Bila Nabi habaq, dia nak turut, Nabi kata 7 hari. Orang tu buat 7 hari. Nabi kata 40 hari, dia pun buat 40 hari. Jawapan tu berdasarkan kepada keperluan yang ada pada penanya, bukan penanya. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar bahawa orang yang terpilih, bahawa hal yang demikian itu berbeza, bahawa yang terpilih adalah hal yang demikian itu berbeza mengikut perbezaan individu. Maka setiap yang mempunyai ketajaman fikiran, maka hendaklah ia mengurangkan bacaan mengikut kadar yang boleh menghasilkan pemahaman yang lebih sempurna pada apa yang dibaca. Orang lagi alim, dia baca Quran lagi lambat habis. Kalau bacaan dia dengan kajian, penelitian, pendalaman, penghayatan, mentadabbur makna. Demikian juga orang yang sibuk menyebarkan ilmu pengetahuan atau menetapkan hukum atau selainnya daripada kebajikan umum, maka patutlah dia mengurangkan mengikut kadar yang sepatutnya. Orang pencen tak ada kerja apa, boleh duduk baca Quran saja. Ahli ilmu, tok guru mengajar, sekolah, doktor, para mujahidin, baik itu
qurra di kalangan para sahabat adalah orang-orang yang tertentu. Habis. Kita ni baru masuk mukadimah ni, baru duk cerita benda-benda tak masuk ulum Quran betul-betul lagi ni. Ancaman kepada mereka yang melupai Al-Quran. Ni orang hafal Quran kena ingat ni. Dosa melupai Al-Quran adalah dosa besar. Hafal Quran lepas tu lupa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zam min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha akhrajahu Abu Dawud." Maksudnya, telah dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa seorang lelaki yang telah diberikan kepadanya satu surah daripada Al-Quran atau satu ayat daripadanya, kemudian dia telah melupakannya. Apa? Kemudian jaga hafalan. Dan dalam riwayat yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Quran thumma nasiyahu laqiyallaha yaumal qiyamati ajzam maqtu'ul yad." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan terpotong, yakni terpotong tangan, iaitu berdosa. Diriwayatkan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law ashaddu taflatan min al-ibli fi aqliha." Maksudnya, berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Ta'ahadu ni bukan tekak pegang teguh, dia kena melazimi selalu, jumpa selalu, pegang selalu. Ni artinya pegang selalu, baca selalu. Maka demi Tuhan yang diri Muhammad terletak pada kekuasaannya, ia yakni Al-Quran lebih liar daripada seekor unta yang berada pada tambatannya. Adab membaca Al-Quran. Disunatkan berwudu untuk membaca Al-Quran kerana ia merupakan sebaik-baik zikir, dan apabila dia kentut, maka hendaklah ia berhenti membaca sehingga selesai kentut itu. Abang betul-betul dia baca Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Jangan sambil kentut baca Quran walaupun dia tak pegang Quran. Ni geng-geng hafal Quran ni tengah duk mengulang, terkentut, berhenti sampai kentut tu habis. Main angin, berhenti sampai angin tu habis, baru sambung bacaan. Tu pun kalau tidak mengeluarkan gas yang berbau. Dan diharamkan ke atas orang yang berada dalam janabah dan haid membaca Al-Quran. Tidak dihalalkan orang janabah dan haid masuk masjid dan membaca Al-Quran. Ini ma'ruf dalam hukum fiqh. Walaupun sehari dua ni saya pun susah hati dengan perkembangan yang ada. Siapa kata tak boleh baca Quran orang haid? Saya kata boleh. Baca, dia kata. Baca sampai akhirat nanti kalau tengok ada dosa, pegang ustaz tu. Dia ni kata kat saya boleh baca. Dalam mazhab kita dan mazhab jumhur, insya-Allah qaul yang mu'tamad, orang perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan syarat-syaratnya. Dibolehkan ke atas mereka yang berada dalam janabah dan haid melihat Al-Quran pada mushaf dan membacanya dalam hati. Bunyi suara tak boleh. Tengok itu ya. Dan makruh orang yang mulutnya bernajis membaca Al-Quran. Dan ada pendapat yang dhaif mengatakan haram
sama seperti menyentuh mushaf dengan tangan yang bernajis. Mulut ada najis, darah ke, nanah ke. Disunatkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, dan yang lebih afdal membacanya di masjid. Disunatkan duduk menghadap kiblat dalam keadaan khusyuk dengan tenang dan sopan, dan menundukkan muka. Disunatkan bersiwak kerana membesar dan menyucikan Al-Quran. Disunatkan membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam suratul Nahl ayat yang ke-98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Walaupun dia melalui satu kumpulan dan mengucap salam kepada mereka dan kembali membaca Al-Quran, maka adalah baik jika dia mengulangi isti'adah. Tengah baca Quran dia lalu ke orang, dia kata Assalamualaikum, jangan teruskan bacaan. Baca isti'adah balik baru teruskan bacaan. Dan yang terpilih di sisi imam-imam qiraat membaca isti'adah dengan suara yang nyaring, sehingga walaupun membaca satu jamaah dalam satu kumpulan, maka tidak menjadi isti'adah seorang mencukupi kesemuanya. Jadi kalau kita baca Quran ni, lah ni buat halaqah Quran kan, tadarus. Kau ni baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dia baca sampai kepada satu ayat dia berhenti. Ya'mahun, dia berhenti. Kawah nak sambung terus kan? Masaluhum kamathalul ladzi. Mathaluhum kamathalil ladzi. Tak boleh. Dia kena kata a'udzubillah. Jadi a'udzubillah kepala halaqah tu tidak memadai bagi semua orang. Tiap-tiap orang kena apa? Kena a'ulain. Disunatkan membaca Al-Quran dengan tartil berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Muzammil, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Disunatkan membaca dengan menghayati dan memahami apa yang dibaca, yang merupakan tujuan yang besar dan tuntutan yang utama. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh dengan barakah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Alhamdulillah, lah ni banyak dah program yang dibuat di Masjid Surau. Tak dikatakan halaqat Quran saja, tidak dikatakan program tilawah saja. Dulu orang Melayu sibuk dengan Tarannum. Tarannum pun jangan tinggal, kerana dia satu cabang seni Al-Quran. Lah ni banyak saya tengok orang buat program tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Dan alhamdulillah kita ni mudah sangat. Nak dapat Quran mudah, free ya. Kira orang dulu nak dapat mushaf tu kena salin. Zaman Quran tulis tangan kena salin. Sebab tu kok-kok dah salin silap. Pernah orientalis menghimpun hampir 20,000 Quran tulisan tangan dari seluruh dunia Islam. Dan mereka cuba untuk mencari kod-kod ada perbezaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Alhamdulillah, kerana umat Islam begitu teliti dalam bab yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Lah ni kena salin, ataupun kena upah orang salin. Lah ni pergi beli lah, murah pun.
kan? Kemudian lah ni ada Al-Quran bersama dengan terjemahan. Kemudian Al-Quran bersama dengan makna harfiahnya satu-satu. Zalika, demikian itu, Al-Kitab, kitab, la, tiada, raiba, keraguan, fi, pada, hi-nya, hudan, hal keadaannya menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau baca tadabbur renung, saya tengok pengalaman kawan-kawan, 6 bulan dia boleh buka Quran baca, tak payah tengok makna, dia boleh tahu makna. Hari-hari buat. Saya test satu cikgu pencin. Cikgu pencin. Jadi kita sama-sama cikgu ni jumpa cikgu pencin, tanya apa khabar, sihat ke tak sihat. Tak tanyalah kat dia bila nak mati kan. Saya tanya, cikgu dia buat apa lah? Dia kata, saya hari-hari baca Quran. Duduk dalam masjid ni lah. Saya jumpa dia satu masjid di Pulau Pinang. Hari-hari baca Quran. Cikgu buat apa? Saya tengok Quran, tengok tafsir, dan saya duk tadabbur makna satu-satu ni. Masa tu baru keluar Quran harfiah tu. Saya kata, lah ni boleh, dia kata, lah ni boleh buka Quran tang mana pun insya-Allah. Tak sukalah saya nak tahu makna. Berapa lama dah cikgu buat ni? 6 bulan. Saya nak test boleh? Dia kata boleh. Ambil Quran, saya buka prak tu, kena ayat al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Dia boleh baca dan dia boleh terjemah satu-satu perkataan. Al-malu, harta, wa, dan al-banun, anak-anak, zinatu, hiasan, al-hayah, kehidupan dunia-dunia, wal baqiyat, dan yang baki-baki. Okeylah, tak apalah. As-salihat, yang baik, khairun, lebih baik. Saya kata ni tu seorang lagi lama dah dia mati dah, Allah yarham, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Saya kata, cikgu tu buat apa? Saya pergi rumah dia, ada urusan lah, buatlah dah. Kat orang saya tak ceritalah, oleh kerana saya kawan ayah ustaz, dia kawan ayah saya. Dia kata, dia buat apa? Dia pulun dengan Quran, bergantung makna lafziah. Ingat yang apa, kumpulan di Negeri Sembilan buat Quran tu, tulis Jawi. Lama tu depa Ansarus Sunnah ke apa ke, depa buat. Dia baca yang tu, dia baca, kemudian dia photostat, dia buang dia buang makna tu, dan dia, cikgu, dia tulis balik satu-satu. Dia tulis balik satu-satu, kemudian dia cek salah ke betul makna yang dia bagi dengan Quran yang ada. Artinya dia buat satu yang kosong, dia baca, dia buat satu yang kosong, dan dia test. Dia test sampai dia boleh baca Quran, tak tengok makna, dia tahu makna satu-satu. Tu orang yang tak mengaji agama, cikgu dia pun. Ni hampa ni sekolah Arab semua, isyak kot. Isyak baca Quran lagi bagi-bagi satu-satu makna. Alhamdulillah, masih lagi buat. Kekalkan tradisi itu, buat hari-hari. Khairiah buat tak? Khairiah tak buat. Khairiah buat apa ya? Apa dia? Buat barbecue ya arti. Astagfirullahalazim. Kalau boleh, tiap-tiap sekolah agama kita buat. Tiap-tiap sekolah kita buat. Apa nama ustazah boleh buat di sekolah kafah. Sekurang-kurangnya surah pendek yang kita ajak. Juzul Amma tu. Qul, katakan, a'udzu, aku mohon perlindungan. Billahi, qul a'udzu bi, dengan Rabbi, Tuhan, an-nasi, manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas, maliki, raja, nas, pemilik manusia. Habis tu dia tahu nas ni adalah manusia, bukan buah nanas. Baik. Caranya ialah menyibukkan hatinya dengan memikirkan makna ayat yang dilafaznya. Maka dia akan mengetahui makna setiap ayat dan meneliti suruhan-suruhan
dan larangan-larangan serta beriktikad menerima perkara tersebut. Dan jika ia adalah perkara yang dilanggari dahulu, maka segera pohon ampun dan beristighfar. Mana-mana benda yang Quran tak bagi tapi dia biasa buat, cepat-cepat dia istighfar. Dan jika membaca ayat-ayat rahmat, hendaklah bergembira, atau ayat-ayat azab, hendaklah merasa takut dan minta dijauhkan. Atau ayat yang memuliakan Allah, maka hendaklah memuliakannya dan membesarkannya. Atau ayat yang mengandungi doa, maka hendaklah merasa rendah hati dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu doa ni dia kena baca dengan hati yang rendah dan suara yang tidak tinggi. Sajalah baca ayat lagi cemuh kan. Contohnya kita baca qunut pagi-pagi kan. Qunut ni suara dia macam mana? Dalam kitab kata dengan suara yang terlebih perlahan daripada suara bacaannya. Jadi baca Fatihah dengan surah tu suara kuat. Masa baca qunut suara yang terlebih perlahan. Ni malam ni orang mula baca qunut lah. Semalam dah mula baca qunut. Dia kalau qiraah tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kuat kan? Masa baca qunut tak boleh macam tu juga, kerana dia adalah doa. Orang buatlah. Tempat lain buatlah. Masjid mana pun suara kira lah. Masjid haram pun masjid haram lah. Tapi dalam mazhab kita, doa dengan suara yang pelan, dengan tunduk hati, tunduk jiwa pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kena Allahumma hdina fi man hadait. Tak payahlah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Wallahu alam. Berbeza pandangan tu bagus. Tuan-tuan tak setuju pun ikut tuan-tuan. Saya punya fahaman tak payah jerkah Allah Ta'ala nak minta doa. Ada sahabat doa kuat-kuat kan. Nabi kata ni Tuhan hampa bukan peka. Ayat tu kata macam mana? Lagi potong 500 lagi enggak. La tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ayat macam mana? Saya lupa, dosa masuk neraka pula. Saya tak hafal. Tak. Dengar. Ni orang hafal Quran kan? Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila. Jangan kita meninggikan suara dengan doa kita, dengan salat kita. Salat itu mana doa. Dan jangan pelan sangat sampai tak dengar apa. Yang tu suara itik serati. Apa tu itik serati? Itik serati asal ada nama itik serati. Lepas tu dia tak balik banyak hari. Tuan dia jumpa dia. Jumpa pergi mana tu? Duk ada pekan Sungai Dua. Tuan dia kata itik ni lah. Tengok dia kata itik ni lah. Jadi nama dia asal serati alias Nila. Itik Nila. Baik. Tidak menjadi kesalahan mengulangi ayat-ayat berkali-kali. Daripada Abu Dzar, Jundub ibn Junadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dengan mengulanginya sehingga subuh pada ayat 118 surah Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qiyam dengan satu ayat tu saja, menghayatinya ulang, meleleh yang mata, satu ayat ya, boleh. Disunatkan menangis ketika membaca Al-Quran dan berpura-pura menangis bagi mereka yang tidak mampu menangis. Imam Ghazali kata menangislah baca Quran. Kalau kamu tak mampu menangis, menangislah pasal kamu tak mampu menangis. Artinya Al-Quran ni orang baca akan tersentuh. Subhanallah tuan-tuan. Kita tengok tok-tok kita, mak-mak kita, makcik-makcik kampung, dah khala makna apa pun tak tahu.
Mubtada pun tak kenal, khabar pun tak kenal, tibak muqabalah pun tak tahu. Bayan ma'ani apa pun tak tahu. Dia dengar Quran, sesentuh hati dia, meleleh yang mata, teriak. Pasal apa? Tak tahulah. Berasa sayu sangat, dia kata. Berasa ada duk sentuh dalam hati ni. Kenapa yang menyentuh tu adalah keimanan mereka kepada Al-Quranul Karim. Kita ni hati kot, mengaji Quran harap, mengaji Ma'had Tahfiz, hafal kot tu, hafal kot ni, baca sambil main bola. Baca sambil gelak-gelak. Yang teruk kali baca sambil isap rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil isap rokok. Tu bubuh penampang. Saya tengok orang baca Quran sambil isap rokok. Saya bisa tengok. Baca Quran sambil isap rokok. Tu bubuh penampang. Nak teriak apa? Teriak berayak biji mata, habuk rokok masuk mungkin. Baik. Disunatkan menangis ketika membaca Al-Quran dan berpura-pura menangis bagi mereka yang tidak mampu menangis kerana sedih khusyuk. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberi berita yang menggembirakan orang yang beriman dengan mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Cara untuk menghasilkan tangisan adalah dengan meneliti apa yang dibaca. Disunatkan memperelokkan suara ketika membaca dan menghiasinya dengan lagu-lagu. Jadi baca Quran dengan suara yang paling baik kita ada. Jangan baca sambil-sambil lewat. Tak mau. Baca suara paling sempoi kita ada. Suara yang terbaik yang kita miliki. Kemudian dihiasi dengan lagu. Dihiasi dengan lagu artinya rentak bacaan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan selainnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Jadi ada riwayat lain yang menyebut iqra'ul Qur'ana bi aswatil arabi wa luhuniha, baca Al-Quran dengan suara orang Arab dan rentak-rentaknya. Iyyakum wa luhuni ahlil fujur, kamu hendaklah jangan baca Quran dengan rentak ahlul fujur, orang buat maksiat, lagu-lagu mereka. Baca Quran pakai rentak rap. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Itu contoh-contoh. Baca Quran pakai rentak Hindustan. Dosti Maharana. Itu bahak yang gelap saya dia tahu. Apa tak tahu? Lagu Dosti filem Bobby. Tu dia hantar pergi tengok baru. Gambar apa? Gambar gajah tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh. Hadza haram. Perbuatan itu haram. Itu adalah lagu ahlul fujur. Lagu Quran tak termaklum. Bayati, Shika, Nahwan, Jiharkah, apa lagi? Ras, apa lagi? Hijaz, Sabah, itu ya. Dengan untuk mereka. Saya tahu 2 lagu. 7. Saya tahu 2. Satu nama lagu Pedarah, lagu Ras, lagu Pedarah. Satu lagi nama lagu Nahwan, lagu tak tahuan. Satu lagi nama lagu Jaharkah. Boleh ada 3. Jangan tinggalkan seni bacaan Al-Quran dengan lagu-lagu yang
yang diajar oleh alim ulama. Ada riwayat menyebut Rasulullah membaca bagaikan bunyi ombak di pantai. Kan? Kita baca macam bunyi apa? Tak tahulah, ombak di parit ban mak kot. Baik. Betul orang tanya lagu apa, wallahu alam. Saya dengar siapa kata dia macam lagu Jaharkah. Tak tahu, kita tak bisa dengar Nabi baca. Kan? Ada orang main azan, dia kata lagu ni Bilal azan. Oh. Ikut apa sanad dia tu, lagu tu Bilal azan. Wallahu a'lam. Membaca dengan perlahan lebih baik jika takut kepada riak atau takut mengganggu orang yang sedang solat atau tidur dengan sebab menyaringkan suara. Sebab tu Pulau Pinang pernah buat fatwa larangan membaca Al-Quran menggunakan pembesar suara sebelum subuh. Kan dulu orang buka Quran sebelum subuh tu, kawan tu pun bukan baca pun, dia pasang kaset, dia pilih nak balik. Alternatif dia kita suruh buat yang sunnah, iaitu azan dua kali. Asalnya kalau tak ada komplain dan orang semua redha tak apa. Tapi dah bila ada komplain, tak boleh lah. Bagus lah. Dia berkata ni dulu di pondok tak apa, dalam kawasan pondok kita punya kawasan. Kita raja di situ, tak ganggu orang. Kawasan asrama kita punya kawasan. Anak-anak kita ya. Rumah hang pasang anak saya dah. Tak pun. Tak boleh bini aku mak nak tidur. Orang lain nak tidur hang tak gaduh. Kalau betul tuan-tuan nak pasang Quran sebelum subuh, pasang di rumah. Mangkit pukul 5 pagi, 5 lewat lah. Mangkit pukul 4 pagi, pasang Quran. Biar anak-anak jaga semua mangkit siap nak main tahajud bah. Dia tak? Dan membaca dengan suara yang nyaring itu lebih baik dan memberi faedah kepada orang yang mendengar. Jadi orang dengar tu dapat faedah. Dia tak baca Quran pun dapat pahala. Tapi ikut keadaan lah. Yang ni di pasar malam bubuh Quran. Quran ia ada adab dia. Bila orang baca Quran, kita tak boleh sembang, kena ansitu. Betul tak? Ayat tu macam mana Ustaz? Ibnu Subki ni, Ibnu Doktor. Betul? Yang ayat tu kata bila orang baca Quran, bila kamu dengar Quran jangan sembang, dengar. La ilaha illallah. Kah. Tak ada hadiah nak bagi. Tak boleh sembang. Saya tak setuju pasang Quran di pasar malam. Pusat membeli belah. Tempat tu orang nak buat jual beli. Tempat tu orang nak jual beli, nak angkat jual beli, kita suruh sembang, kita suruh dengar Quran, tak boleh. Paksa orang dengar Quran, sengah dia beli berunjuk-unjukkan dia pakai mazhab Hanafi. Begitu kan. Sembang tak boleh. Tak boleh. Yang paling tension sekali, buka Quran bagi kambing dengar. Ada kawan saya belah kambing susu. Nah, dia susu kambing. Dia kata susu kambing saya ni bagus pasal kambing ni dengar Quran. Aduh, kata tu mengaji sekali tu. Mengaji sekali dengan anak tu. Tapi dia tak ada ustaz lah, kata terang pun boleh buat bagi kambing dengar Quran. Orang lain aku tak tahu. Dia kata belah ayam yang tak basuh berak, tak basuh kencing tu, suruh dengar Quran. Dia tak baca Quran pun. Jadi tuan kambing tak baca Quran, kambing dengar Quran. Tuan ayam tak baca Quran, ayam dengar Quran. Ayam yang pernah mendengar 30 juzuk Al-Quran. Ayam apa ke? Ni tak usah merapu lah. Quran turun untuk orang, bukan untuk ayam, lembu, kambing. Ni nak raya ni, bila ada baju raya diterap dengan, ada yang bisa tengok tak? Baju raya tu diperdengarkan dengan 30 juzuk Al-Quran. Baju raya yang dia nak pakai. Ya Allah. Ustaz-ustaz pun duk jual benda tu.
Ayak tu masuk akal lah, ayak jadi ruqyah je lah. Ayak jadi ruqyah. Baju buat ni saya tak payahlah, melalut sangat. Tu tak pi lagi air yang direndam dengan sarang anai-anai yang telah makan 30 juzuk Al-Quran. Ada kot. Dia kemas-kemas rumah, tiba-tiba jumpa sarang anai-anai, yang mana anai-anai tu makan Quran dia habis. Ambil sarang anai-anai tu, rendam dalam ayak. Jadi ayak tu berkat pasal ayak sarang anak-anak yang makan 30 juzuk Al-Quran, memudahkan anak-anak untuk menghafaz Al-Quran. Okey bah. Jadi saya kata macam ni lah. Tempat pongsu 1000 tu, pongsu memang 1000 sungguh. Anak-anak banyak. Anak-anak banyak. Kita pibuhlah buku matematik, buku nahu, buku balarah, buku apa semua. Yang mana bodoh matematik, ambil sarang anak-anak makan kedarah buku matematik, rendam, bagi minum. Yang mana tak pandai bahasa Inggeris, ambil sarang anak-anak makan buku bahasa Inggeris, rendam, bagi anak minum. Kok pandai. Dengan merapu merebeh sangat. Adalah makruh manakala membaca dengan melihat mushaf daripada membaca dengan cara hafazan. Manakala membaca dengan melihat mushaf lebih afdal daripada membaca dengan cara hafazan, kerana melihat pada mushaf adalah satu ibadah yang dituntut. Jadi kalau orang tu hafal, dia baca hafal untuk hafazan, okey, tak ada masalah. Tapi untuk tilawah dia nak baca ni, lebih afdal dia baca tengok mushaf, kerana terhimpun padanya beberapa ibadah. Pertama, mushaf tu dia ambil, nak pegang mushaf mesti ada wudu, dia ada wudu. Yang kedua, dia riba mushaf, dapat pahala riba mushaf. Yang ketiga, dia tengok mushaf, tumpu tengok mushaf, dia dapat pahala tengok mushaf dan memberi fokus kepada ayat yang dia baca. Dia pada baca hafal, tengok markah lalu pun boleh hafal ke? Sambil tengok gambar Doraemon pun boleh hafal juga. Sambil main game pun boleh hafal ke? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Sambil main game lawan-lawan tu, sambil main game lawan-lawan tu duk baca Quran. Mungkin kalau berlaku begitu. Jadi membaca dengan melihat kepada mushaf lebih memberi tumpuan. Tidak harus adalah makruh memberhentikan bacaan disebabkan bercakap dengan seseorang. Tengah baca Quran berhenti Ustaz. Tengah dah baca Quran malam-malam berhenti Ustaz. Ni mahang masak nasi dah lagi. Kan? Sagi budak-budak bagi makan sok, makruh. Nabi kat dia masak ke tak masak? Masak makan, tak masak makan kurma. Dan makruh juga ketawa sambil baca Quran duk gelak, dan melakukan perkara yang tidak ada faedah, dan melihat perkara yang melalaikan. Tidak harus membaca Al-Quran dengan bahasa ajam. Tak mau baca Quran bahasa Arab, nak baca terjemahan ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji tentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Boleh? Tak boleh, haram. Secara mutlak, walaupun ia digunakan oleh orang Arab atau tidak, sama ada dalam salat atau luarnya. Tidak ada bolehkan membaca dengan qiraat syadzah, dan ada pula berpendapat yang lemah mengharuskan membacanya di luar salat. Qiraat yang syadzah ni tak boleh baca. Nak baca sekali dengan Quran tu tak boleh, hanya digunakan oleh ulama kalau riwayatnya sahih. Dia riwayat sahih, syadzah lagi. Riwayat yang mutawatir sahaja yang tidak syadz. Jadi yang sahih, riwayat yang sahih digunakan sebagai apa? Tafsiran kepada Al-Quranul Karim. Adalah lebih baik ia membaca mengikut tertib mushaf
Adapun membaca akhir surah hingga awalnya bacaan secara songsang, telah sepakat ulama melarang perbuatan itu kerana ia menghilangkan setengah sebahagian mukjizat dan menghilangkan hikmat penyusunannya. Baca songsang, baca ayat songsang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali untuk menguji hafazan, kecuali untuk menguji hafazan. Saya ada kenal seorang boleh baca daripada suratul Nas secara berundung sampai suratul Fatihah. Saya kenal orang tu, dia hidup lagi, orang petani. Dia boleh baca secara apa? Mengundung. Dia boleh baca. Itu menguji hafazan. Saja nak baca lagu tu tak boleh. Orang tua dulu kata apa? Qul huwallahu songsang. Anak tak boleh tidur malam baca qul huwallahu songsang. Tak payah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa dia ditanya oleh lelaki yang membaca Al-Quran secara songsang. Maka jawab beliau, "Dzaka mankusul qalb." Yang maksudnya itu adalah hati berbolak-balik. Telah ijma' ulama bahawa tidak diharuskan membaca satu ayat dari setiap surah. Disunatkan membaca Al-Quran serta meninggalkan perbuatan riuh rendah dan bercakap-cakap semasa pembacaan sedang berlaku. Firman Allah Ta'ala, wa idza, ni yang saya tanya tu, yang saya tanya tadi tu, tamu nak habaq. Wa idza quri'al Quran, Ustaz Din mai boleh balik lah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah sebaik-baik, perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Disunatkan sujud apabila membaca ayat-ayat sajdah. Ada 14 tempat di dalam Al-Quran dalam mazhab kita. Waktu yang terbaik dan terpilih untuk membaca Al-Quran ialah ketika dalam salat. Paling baik baca Quran dalam salat. Anak-anak yang hafaz nak mengulang, bayang 2 rakaat, bayang sunat mutlak pun tak apa. Kemudian di waktu malam, kemudian setengah malam yang akhir daripada satu malam. Dan waktu yang disukai pula ialah di antara maghrib dan isya. Dan waktu terbaik di siang adalah waktu subuh. Dan janganlah membenci untuk membaca Al-Quran pada setiap waktu tersebut. Dan waktu terbaik untuk mengkhatamkan Al-Quran ialah waktu subuh ataupun awal malam, berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wafaqa khatamul Quran awwal al-laili sallat alaihi al-malaikah hatta yusbihu, wa in wafaqa khatmuhu awwal an-nahar sallat alaihi al-malaikatu hina yumsi." Artinya, jika khatam Al-Quran bertepatan pada awal malam, maka malaikat akan berselawat ke atasnya hinggalah subuh. Dan jika bertepatan khatam Al-Quran pada awal subuh, maka malaikat akan berselawat ke atasnya hingga ke malam. Sehingga ulama ada di antara mereka ada 2 wazifah. Dia panggil 2 wazifah, wazifatain, 2 set bacaan. Satu bacaan siang yang akan khatam pada waktu subuh. Satu lagi bacaan malam yang akan khatam pada waktu maghrib. Jadi seminggu tu dia ada 2 set bacaan. Yang ni untuk khatam waktu maghrib, yang ni untuk khatam waktu subuh, supaya dia dapat fadilat kedua-duanya. Allah, boleh cerita je lah. Tak ada set apa pun kita ni. Disunatkan berpuasa pada hari mengkhatamkan Al-Quran dan hadir pada hari itu keluarga dan sahabat. Anas kalau tak silap, dia suruh habaq siapa yang khatam Quran kerana dia nak hadir.
Tak ada yang tak mau keluar suara dah. Esok ada lagi satu daurah. Doa ketika khatam Al-Quran adalah mustajab. Disunatkan bertakbir bermula daripada suratul Duha hingga ke akhir Al-Quran. La ilaha illallah Allahu Akbar, kan kita buat. Iaitu takbir di antara dua surah satu takbir. Dan jangan menyambung akhir surah dengan takbir. Bahkan hendaklah memutuskan keduanya dengan saktah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Jangan buat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha, tak boleh. Kufuwan ahadun la ilaha illallah, sambung tak boleh. Dia kena berhenti. Dan disunatkan membaca doa pada akhir khatam. Baca doa. Apa doa yang apa doa yang baik, kerana doa ketika itu mustajab. Okey. Ni dengar ni. Adalah makruh menjadikan Al-Quran sebagai sumber pendapatan yang diusahakan. Dan makruh mengatakan, makruh menjadikan Al-Quran sumber pendapatan. Nega dengan Quran. Okey. Nega dengan mengajar Quran. Nega dengan mengajar Quran ada dibincangkan oleh ulama. Tuan-tuan tengok dalam tafsir Ayatul Ahkam Syekh Muhammad Ali Sabuni hafizahullah, hidup lagi. Dia mentarjihkan pandangan sebahagian ulama yang belakang ni, kata harus, bahkan digalakkan. Kerana mengajak, ambil upah mengajak. Kerana kalau tak buat lagu tu, tak ada orang nak mengajak Quran. Dan akhirnya Quran akan hilang. Tambah lah ni pun pelik. Mengajak Quran free, orang tak main rumah kita. Mengajak free, siapa mau main? Dia kata tak ada standard. Boh sejak 50. Sejak 50. Lagu tu lah pula. Kan? Buat macam mana? Hak mengajak free ni lagi alim. Kadang-kadang tu kan, tok guru mengajak free ya. Tok Ui Salih lu mengajak free ya, tak pi pun. Pasal apa? Pasal free. Tapi kalau hak kena duit, kena yuran, kena apa, satu semester 2,500 pulun pi tu sampai Kuala Kangsar tu pi. Pasal apa? Pasal kena duit. Dah kena duit tu ada apa? Ada status lagi. Free tak ada apa. Jangan terasa lah. Dan makruh mengatakan aku telah melupai ayat itu. Bahkan haruslah berkata aku dilupakan. Dengan kata nasi itu. Tapi kata unsi itu. Ataupun nusi itu. Jangan kata saqattu ataupun saqata minni. Kata usqittu ataupun suqita minni. Jangan kata jatuh, betul tak? Dijatuhkan daripada aku. Terlupa, jangan kata lupa lah. Jangan kata lupa. Dilupakan. Itu doa yang tuan-tuan baca tu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina, tak boleh. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Telah sepakat ulama mazhab bahawa sampainya pahala pembacaan Al-Quran bagi orang mati. Mazhab di sini merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i, dan perkara itu bersalahan dengan pandangan Imam Syafi'i sendiri. Ini di antara pandangan mu'tamad dalam mazhab, berbeza dengan pandangan imam. Imam kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Habis. Tapi yang ditahqiqkan dalam mazhab kita, qaul yang mu'tamad sama dengan mazhab Ahmad dan mazhab-mazhab yang lain, iaitu sampainya
pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Kelebihan Al-Quran dan kesempurnaannya. Adakah di dalam Al-Quran terdapat satu perkara yang lebih baik daripada satu yang lain? Ayat Quran ni semua sama ke? Ataupun dalam ayat Quran ni ada satu ayat ni lebih mulia daripada ayat yang lain? Kerana dia semua kalamullah. Kalamullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalamullah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalamullah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalamullah dah. Kalamullah. Wa qala ana rabbukumul a'la fa hasyara fanada wa qala ana rabbukumul a'la. Kalamullah. Adakah beza yang ni dengan yang tu? Macam mana? Okey, ulama bincang. Telah berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dan Ibn Hibban bahawa mereka melarang membezakan suatu ayat dengan ayat yang lain kerana semuanya yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kalamullah. Ini pandangan Imam Al-Ash'ari, Imamul Madhab Abu Bakar Al-Ash'ari, Abu Bakar pula lah, Abul Hasan Al-Ash'ari. Abu Bakar Al-Ash'ari kenal? Kenal? Tak kenal? Orang Pulau Pinang pinduk di Perlis, rahimahullah, meninggal dah. Al-Qadhi Al-Baqilani, Abu Bakar Al-Baqilani, Ibn Hibban, bagi mereka sama ya. Allahu la ilaha illallah dengan tabat yada tak boleh dibezakan kerana itu adalah kalamullah. Telah berkata Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, gelarannya adalah Sultanul Ulama, Sultanul Ulama Al-Izz Ibn Abdissalam, kalamullah yang menceritakan tentang Allah lebih baik daripada kalamnya yang menceritakan tentang selainnya. Ini pandangan beliau. Maka ayat Qul huwallahu ahad lebih baik daripada tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan berkata Syekh Al-Khuwai, kalamullah lebih jauh, lebih sempurna daripada kalam setiap sekalian makhluk. Adakah harus dikatakan sebahagian kalamnya lebih tinggi balaghahnya dari sebahagian yang lain? Sebahagian orang mengharuskannya kerana ceteknya pandangan mereka. Sewajarnya diketahui bahawa makna kata-kata kalam itu lebih balaghah daripada yang satu adalah bahawa yang ini pada tempatnya elok dan tepat, dan yang itu pun pada tempatnya elok dan tepat. Yang ini lebih sempurna pada tempatnya, yang satu lagi di tempatnya pun lebih sempurna. Jika dikatakan qul huwallahu ahad adalah lebih balaghah daripada tabat yada abi lahabin wa tab, ia membandingkan antara menyebut Allah dengan menyebut Abu Lahab, antara tauhid dan doa ke atas orang kafir. Perkara itu adalah tidak benar. Al-Khuwai dia kata macam tu. Pasal apa? Betul ya, pada zahirnya qul huwallahu ahad, sebut Allah lebih mulia. Tabat yada abi lahabin wa tab, sebut Abu Lahab. Mana boleh sama dengan sebut Allah. Tapi segi makna, segi kehebatan, segi kemuliaan, segi kesempurnaan, qul huwallahu ahad pada maqamnya, pada balaghahnya, pada tempatnya, itulah yang paling baik, itulah yang paling sempurna. Memuji, menyifatkan Allah, mengenalkan makhluk dengan Allah, qul huwallahu ahad. Dan mengenalkan makhluk dengan Abu Lahab, mengutuk, mengeji Abu Lahab, itulah yang paling sempurna. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dia boleh kata Abu Lahab dajal ke, Abu Lahab tak boleh pakai ke, Abu Lahab ni biul ke apa ke, dah. Tabat yada abi lahabin wa tab, penuh dengan balaghahnya, penuh dengan tepat makna, pemilihan kata, susunan ayat tu maha sempurna kerana Al-Quran datang dari zat yang maha sempurna.
Sepatutnya dikatakan tabbat yada abi lahabin watab adalah doa kerugian ke atasnya. Adakah lagi doa yang lebih baik dari doa ini bagi kerugian? Begitulah juga qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi ibarat yang lebih tepat untuk menunjukkan ketauhidan darinya. Orang berilmu melihat pada bab doa dengan kerugian pada tabbat yada abi lahabin watab dan meneliti pada bab tauhid qul huwallahu ahad, maka tidak boleh dikatakan salah satunya lebih baligh daripada yang lain. Tak boleh kata ayat ni lebih sempurna daripada ayat yang satu lagi. Orang yang kata boleh banding-banding ni adalah dia melihat kepada sebut Allah, sebut Abu Lahab. Dia tak tengok kepada keseluruhan. Kalau macam tu, ayat bab neraka dengan ayat bab syurga, sudah tentu orang akan kata ayat bab syurga itu lebih mulia daripada ayat bab neraka. Tidak begitu. Kemuliaan pada makna, pada susunan ayat, pada balaghah, pada ketepatan pemilihan perkataan dan sebagainya ada pada kedua-dua jenis ayat, ayat rahmat maupun ayat azab. Begitulah seterusnya. 5 minit lagi pukul 12. Hampa mes ni pukul berapa? Pukul berapa? 12. Siapa kata? Oh, pandai-pandai. Ustazah mana? Guru pengiring. Dia main. Ustazah nama apa? Saya biasa mengajar isyak. Kan? Ustazah Zuraini. Ustazah apa? Ustaz Sidik. Dia kata Ustazah Sidik. Mana Ustaz Sidik? Apa Ustaz? Ustaz Sidik kata sampai asak hang pandai-pandai. Hampa bukan nak balik makan apa, duduk sini, duduk saja dapat pahala. Dia ni etikah dah. Ni ada. Ni kita baru habis kelebihannya, tak masuk ulum Quran lagi pun. Astagfirullahalazim. Ustazah kafar nak balik ke berapa? Berapa? Sampai lohok tak boleh. Sampai lohok boleh tak? Tak boleh Tak boleh. Tak ni budak-budak pergi sekolah, hampa tak pergi. Kau bagi cuti hari ni? Cuti khas ada? Wah lah Ustaz Nazir ni, dia buat tak bagi cuti kat hampa. Ustaz Nazir dia bagi bonus setengah bulan gaji tu, macam kerajaan negeri tu. Baik, bab kedua, Al-Quran dan bahasa Arab. Ini aspek bahasa. Dia bincang ada tak dalam Quran perkataan yang bukan daripada bahasa Arab, bahasa lain daripada Arab. Kemudian dia bincang ada tak dalam Quran lain daripada bahasa Hijaz. Dah bahasa Arab, bahasa Hijaz pula, lahjah Quraisyiyah. Ada tak lahjah lain dalam Quran? Habis. Dia bincangkan itu panjang lagi. Bab 3, muka surat 37. Al-Quran dan wahyu. Dia bincangkan yang pertama, adakah Al-Quran itu makhluk? Kemudian cara penurunan Al-Quran. Kemudian hikmah Al-Quran diturunkan beransur-ansur. Ni rogi kalau hampa tak mengaji, tak tahu Quran turun macam mana. Dah pergi dah, nak balik awal, balik lah. Dia tak kisah. Rogi dah main dah. Bukan senang nak ada masa boleh duduk buat daurah macam ni. Betul tak? Dah pergi tak orang mengaji, sudah balik lah. Kemudian cara wahyu diturunkan. Macam mana wahyu tu sampai? Mimpi ke? Malaikat mai baca ke? Masukkan terus ke? Dia panggil nafakh fir rauh, masuk terus. Wahyu, bagaimana wahyu diturunkan? Habis. Kemudian muka surat 44.
supaya hangpa tahu kitab ni cerita apa dan macam mana ruginya kita tak mengaji perhabis kitab ni. Ni baru pengenalan ulumul Quran, bukan mendalami. Ni pengenalan pada ngaji kata 6 ya. Bab keempat, sejarah Al-Quran. Makki Madani. Kalau tengok dalam Itqan tu bukan tekak Makki Madani yang dibincangkan siang malam, ayat siang, ayat malam, ayat perang, ayat aman. Tapi kita sekurang-kurangnya tahu mana ayat Makki, mana ayat Madani. Macam mana nak kenal ayat Makki dengan ayat Madani? Apa dia ayat Makki, apa dia ayat Madani? Muka surat 47. Ayat pertama diturunkan. Muka surat 48. Ayat terakhir diturunkan. Aduk kata al-yawma akmaltu lakum, ayat terakhir tu. Kena rujuk balik pandangan tu. Apa ayat terakhir diturunkan? Apa ayat pertama diturunkan? Muka surat 53, bab 5. Tartib Al-Quran dan pengumpulannya. Perbincangannya dimulakan dengan macam mana Al-Quran dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar dan penyusunannya macam mana. Kemudian pada muka surat 57, bilangan surah, ayat dan perkataan dan huruf dalam Quran. Hak saya habaq tadi. Habaq saya siap. Dalam buku ni dia kata bilangan ayat 616. 6,616. Jangan gelak, kerana ini ada riwayat yang berbeza cara apa nama waqaf ibtidak yang tak sama. Huruf sama. Perkataan sama. Okey. Surah-surah dalam Al-Quran. Pasal apa kata surah? Pasal apa kata surah? Apa itu surah? Kenapa disebut sebagai surah? Kemudian pembahagian Al-Quran. As-sab'ut tiwal. Kemudian mufassal. As-sab'ut tiwal, patu mi'in, patu al-mathani, patu al-mufassal. Ada 4 pembahagian. Yang pertama as-sab'ut tiwal. Yang kedua al-mi'in. Yang ketiga al-mathani. Dan yang keempat al-mufassal. Muka surat 58. Kemudian fawasil. Fawasil Al-Quran, kalimah akhir. Itu di antara ilmu fawasil ni, ulama dalam mazhab kita guna untuk menentukan bismillah tu membenar sebagai hujah yang menguatkan bismillah tu ayat yang pertama. Karena dalam suratul Fatihah semua diakhiri dengan ya mim dan nun, ya nun. Ya mim, ya nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak tak? Ya mim ya nun, ya mim ya nun. Kalau kata dia bukan ayat pertama alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nombor 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mim ya nun, ya mim ya nun, ya mim ya nun, mim. Ada ulama kita kata segi fawasilnya lebih tepat bismillah satu ayat. Sebab tu
Bukalah mushaf mana pun, walaupun dalam negeri yang tak baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dia buat kosong tu pun nombor 1. Pasal tak? Negeri tu pun dia buat kosong tu nombor 1. Jadi bismillah adalah satu ayat daripada suratul Fatihah ikut pandangan yang kuat. Tak dinafikan perbezaan pandangan di kalangan ulama. 61 bab 6 asbabun nuzul. Dan faedah kita tahu ilmu asbabun nuzul. Okey. 67 apa yang terdahulu dan terkemudian dari segi penurunan dan hukum hakam. 69 surah yang diturunkan secara berperingkat-peringkat dan sekaligus. Ada surah turun seketui, ada surah turun sikit-sikit. Kemudian ada ayat yang turun kat Nabi kita pun turun, kat Nabi yang terdahulu pun turun. Kemudian ada ayat yang hanya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula ayat yang turun berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali dia turun. Muka surat 73. Al-ahrufus sab'ah, huruf yang 7, yakni wajah-wajah bacaan. Okey, apa makna nazal al-Quran ala sab'ati ahrufin? Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Apa makna dia? Kemudian rasam Uthmani dengan al-ahruf as-sab'ah. Kenapa tak boleh tulis Quran dengan rasam selain daripada rasam Uthmani? Kemudian dia tulis sini ada adab menulis Al-Quran. Bab ke-8 ke surat 78. Qiraat, hufaz Al-Quran dan periwayatan-periwayatannya. 7 tokoh bacaan Al-Quran, Al-Qurra'us Sab'ah, Nafi' Al-Madani, Ibn Kathir Al-Makki, Abu Amru Ibn Al-Ala, Ibn Amir Al-Dimashqi, Asim Ibn Abi Nujud Al-Kufi, Hamzah Ibn Habib Az-Zayyad, Hamzah Zayyad, dan yang ketujuh Al-Kisai. Satu tu pula pecah 2, Nafi' Al-Madani. Nafi' bahawa dia ada qalun dengan Warash. Ibn Kathir bawah dia ada Al-Bazzi dengan Qumbul. Amru Ibn Ala bawah dia ada Hafaz Ad-Durri dengan Susi. Ibn Amir Al-Dimashqi bawah dia ada Hisham Ibn Ammar, Abul Walid As-Salami Al-Dimashqi dengan Ibn Zakwan. Asim Ibn Abi Nujud Al-Kufi bawah dia ada Syu'bah dengan Hafs. Ini yang kita baca ni. Hafs an Asim, Syu'bah. Oh, alhamdulillah, selesai dua-dua. Hamzah Zayyad bawah dia ada Khalaf dengan Khalaf dengan Khalad. Kemudian Kisai dia tak abang ni, Kisai betul ya. Satu ya kot. Kisai tak ada murid, dia seorang, 2. Tak ada. Hang baca Kisai ya. 7 jadi berapa? 14. Kemudian baki 10 tokoh bacaan, Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, Khalaf Ibn Hisham Al-Bazzar. Baki 14, tambah lagi sampai 14. Ibnu Muhaysan Al-Yazidi, Al-Hasan Al-Basri dengan Al-A'mash. Kemudian bacaan yang sahih dan syaz. Okey. Kemudian faedah yang diperolehi daripada bacaan, daripada perbezaan qiraat dan jenis-jenisnya. Oh, ni menarik. Ni menarik kalau kita dapat meneliti satu persatu. 86
mempelajari Al-Quran dan menghafaznya, cara memelihara Al-Quran, syarat pengijazahan daripada tuan guru, daripada syekh. Baru ni jumpa dengar satu ceramah seorang syekh daripada Syria. Dia tidak mengiktiraf ijazah sanad Quran bagi orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ada pandangan yang orang Syria. 89 bab ke-10 Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Allahu Akbar. Ni amat menarik ni. Ada ayat Quran yang muhkam dan ada ayat Quran yang mutasyabihat. Nah, mengaji kan? Ayat-ayat mutasyabihat. Macam mana kita nak menghadapi ayat-ayat mutasyabihat? Apa hikmat dia? Kemudian huruf-huruf di permulaan surah. Alif lam mim ha mim, al-hawami, al-lawami. Kemudian al-mushkil dengan al-muwahham. Surat 96 tafsir dan tokoh-tokohnya. Apa beza tafsir dengan takwil? Kemudian para sahabat dengan tafsir, tabaqat mufassirin. 106 nasakh mansukh dalam Al-Quran. Bahagian-bahagian nasakh dalam Al-Quran. Kemudian macam mana nak kenal nasakh? 113 gharib, i'rab gharib dan i'jazul Quran. Apa dia i'rab Quran? Apa dia gharibul Quran? Apa dia i'jazul Quran? Allahu Akbar. Sikit ada bang, tapi benda ni amat menarik. Muka surat 124 waqaf, wasal dan fasal. Waqaf dan ibtida, yang ni pun ramai. Allah. Bila hafal Quran saja tapi tak tahu makna, masalah juga. Dia waqaf tak betul. Berhenti tak? Berhenti tak betul. Dah berhenti tak betul, ambil tak betul. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Dia tak nak surah, dia berhenti tentu. Dia betul ambil tak mana? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kan? Dia betul. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Okey, dia tak nak surah, dia berhenti. Dia nak ambil balik tak arti. Dia ambil tak mana? Dia ambil yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Orang taubat masuk neraka. Berasa nak pergi tumbuk-tumbuk rasa. Tu kena tahu makna dan kena tahu kaedah waqaf ibtida. Tak mana nak berhenti, tak mana nak ambil tak mana nak ambil balik. Yang Quran hak cetak lepas hantar masjid-masjid tu bagus. Yang tu ada color apa? Color merah dengan color hijau tu. Tu dia pandu kita nak berhenti, nak ambil balik lagu mana. Baik, waqaf ibtida. Kemudian yang bersambung pada sebutan tapi terpisah pada makna. Habis 127 gaya bahasa Al-Quran. Mujmal dengan mubayyan, taqdim ta'khir. Subhanallah. Dalam taqdim ta'khir tu ada aghrad dia, ada tabarruk, ada ta'zim, ada tasrif, ada tashrif, ada munasabah, ada al-hathu alaih, ada as-sabaq, ada as-sababiyah, ada al-kathrah, ada at-taraqqi min al-adna ila al-a'la, ada at-tadalli min al-a'la ila al-adna. Boleh tahu tajuk bila tak mau mengaji. Orang nak mengajar sampai asal apa tak mau, rugi. Banyak benda dalam ulumul Quran ni baru mukaddimah ya. Banyak benda kita tak tahu.
pasal kita tak mau belajar. Bila tak mau mengaji, okey lah. Saya apa? Saya rela ya. Bukan rela, saya seronok. Tuan-tuan tahu, yang dia sebut ni satu-satu tu satu ilmu. Satu-satu tu satu ilmu. Kau suap berapa? Lari bila. Gaya bahasa kan? Termasuk dalam gaya bahasa ni al-haqiqah wal majaz, hakikat dengan majaz dalam Quran. Ada orang tolak majaz Quran. Sebab tu dia faham Quran ikut harfiah, ikut literal. Al-kinayah dan ta'rid. Kinayah dan ta'rid bersurat 135. 136 al-hasru wal ikhtisas. 139 al-musyakalah. Musyakalah ni dulu jadi isu Samsing, ingat tak? Isu Samsing. Ada satu tuan guru dia kata, kalau kita ingat kita Samsing, Allah Ta'ala pun Samsing. Kita nak kata Allah Ta'ala Samsing tak boleh, tapi dalam bentuk uslub musyakalah boleh. Macam Tuhan kata lupa. Tuhan boleh lupa tak? Tak boleh. Tuhan boleh lupa tak? Tak boleh. Lupa sifat apa? Sifat baharu, sifat kelemahan. Tapi apa nama, inna nasinakum, apa nama, awak jadi lupa semua hari ni. Lupa belakang. Dah kata baca ayat lupa. Tak, hampa lupa. Fakadzalikal yawma tunsa. Macam mana? Ustaz, kah? Ni geng ni nak kena potong 500 ni kah? Ustaz. Wa makaru. Makar makna apa? Makar. Tipu daya. Makar ni makna apa? Tipu daya, perkena orang. Perkena ni sifat yang apa? Perkena ni adalah sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala nak perkena kita. Tapi wa makaru, mereka nak perkena. Wa makar Allah, Tuhan lagi boleh perkena mereka. Yang tu disebut sebagai uslub musyakalah. Mengaji sikit dia reti lah. Mengaji sikit dia reti. Ni ada contoh dia. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makin. Hak lupa tu macam mana? Inna nasinakum fadhuqul azab, kan? Dalam surah Sajdah ada macam mana? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Betul? Apa dia? Inna nasinakum ala apa dia ni? Apa ni? Banyak-banyak satu tak keluar. Banyak dalam Quran bab lupa ni. Dia sebut lupa, maknanya bukan makna Tuhan lupa, tapi lah oleh kerana hamba buat lupa Allah Ta'ala pun boleh buat lupa hamba. Lalu itulah dia sebut uslub musyakalah. Al-am dengan al-khas. 140. 143 al-mutlaq al-muqayyad. 144 al-mantuq dengan al-mafhum. 147 mubahamatul Quran, nama yang tidak dinyatakan dalam Quran. Ulama cari siapa dia. Rajulun, siapa dia? Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Siapa rajul tu? Contoh 150 al-ijaz wal itnab. Cakap panjang-panjang, berulang-berulang dengan cakap pendek-pendek, tepat. 152 amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran. 155 sumpah di dalam Al-Quran, al-qasam fil Quran. 157 al-jadal fil Quran, perdebatan dalam Quran. 159 al-wujuh wan nadhair. Satu perkataan dalam Quran sendiri ada berapa banyak makna. Contoh perkataan dharaba. Dia ada dharaba, fadribuhum 80 jaldatan, tibai depa dengan 70 pukul betul. Satu dia ada kata darbur riqab, makna pancung kepala. Satu dia kata apa nama,
idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum. Darabtum fil ardi, mana kamu bermusafir, itu 3 makna dah, semua fi'il daraba ya. Daraba sendiri kalau tak silap, saya ingat yang saya biasa jumpa ada sampai dekat 7 makna daraba saja. Itu ilmu tu disebut sebagai al-wujuh wan nadhair. Kemudian habis sekali muka surat 165. Bagus hampa mengaji tu, tak sampai sehari habis kitab pukul 9, 10, 11, 3 jam. Tu keluar pi ashabul tandas tadi ni. Duk melengak tang tu. Habis tammal kitab. Selesai dah kitab. Tamat tarjumatu hadzal mukhtasar. Telah selesai menterjemahkan ringkasan ini. Dhahral Jum'ah, Zuhur hari Jumaat, Al-Khamis min syahri Ramadan, 5 bulan Ramadan Al-Mubarak, tahun 1432 min Al-Hijrah, ala sahibiha afdalus salati wa atammit taslim. Wa sammainahu, kami apa nama sebenarnya? Kita namakan terjemahan ini sebagai Tuhfatul Ikhwan, hadiah kepada kawan-kawan fi tarjumati Mukhtasaril Itqan. Ja'alahu Allah Ta'ala khalisan liwajhihil karim wa sababan linnajati yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak tengok tak? Perbincangan dalam buku ni amat menarik, tetapi kita hanya kali lalu begitu saja, dan saya harap Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita semua meneroka dan mendalami apa yang kita maksudkan dengan ulumul Quran, supaya apabila kita membaca Al-Quran, kita adalah basic pengetahuan berkenaan dengan perkara-perkara yang sepatutnya kita tahu berkenaan dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Untuk pengetahuan, pengajian kitab ini ada di Masjid Bertam Indah, bukan saya, hari Selasa malam Rabu. Ustaz Ammar Rushdi, guru agama daripada Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah 1, dia mengajar kita ni selang seminggu. Kalau rajin PP lah. Kalau ada peluang lagi, kita daurahkan kitab ni lagi, dan kita tengok lagi macam mana yang kita boleh buat. Kurang-kurangnya untuk guru kafah boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa asatidatina wa azwajina wa auladina wa 'anil muslimina wal muslimat la siyama as-sa'imin was-sa'imat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawati al-Qur'an wa hifdhil lisan waj'alna ya Allah min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna ya Allah min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina min an-nar ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala salawatika wa taslimatika tammah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul wat tawfiq. Al-Fatihah.
mustaqim siratal ladzina. Sama-sama ya. Allahumma salli afdalas salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.